Selamat kembali ke YouTube channel Ucap. Mari kita belajar tentang perkara yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan cuba menjelaskan tentang penawaran dalam ekonomi. Jadi, jom jelaskan. Kita nak mula dengan apa, Cuk? Kita mula dengan hukum dulu. Hukum penawaran ni ialah dia merujuk kepada kuantiti sesuatu barang ataupun perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan. Kata kuncinya ialah sanggup dan mampu dikeluarkan oleh firma pada tingkat harga tertentu dan masa tertentu. Okey, sampai ni. Kau ada soalan apa lagi? Okey, sekarang kita dah tahu hukumnya. Apa hubungannya? Hubungan penawaran ni ialah positif. Maksudnya, harga naik, kuantiti naik juga. Harga turun, kuantiti ditawar turun juga. Kalau keluar macam mana? Kalau keluk pula, dia sama je macam permintaan sikit. Sebab, tapi cara dilukis tu lain. Lepas tu, nombor tu, harga dengan kuantiti tu, diorang akan menurun sama-sama ataupun menaik sama-sama. Dan pasaran digamu juga sama macam permintaan. Okey, tapi sebenarnya Ucap nak ajar pasal apa ni? Aduh! Hari ini Yusuf akan cuba fokus tentang perubahan penawaran dengan perubahan kuantiti ditawar dalam penawaran. Tetapi semua itu Yusuf akan jelaskan tentang penentu-penentu penawaran. Penentu-penentu penawaran ada dua jenis penentu, iaitu harga barang itu dan selain daripada harga barang itu. Apa yang ada dalam harga barang itu? Harga barang itu ada itu je lah. Dia bukan macam permintaan. Kalau selain daripada harga barang itu? Selain daripada harga barang itu, kita ada dasar kerajaan, jangkaan harga pada masa depan. Dua tu ada dalam permintaan juga. Ada teknologi, tingkat teknologi, cuaca, maklumat pengeluar, iaitu orang yang buat produk itu. Dengan akhir sekali ialah harga faktor pengeluaran. Bagaimana penentu-penentu penawaran ni memberi kesan kepada perubahan penawaran? Dan apa maksud perubahan penawaran? Okey, perubahan penawaran ini ialah dia beralih ke kiri ataupun ke kanan. Jika penawaran kelok penawaran tu beralih ke kiri, kita dipanggil sebagai pengurangan penawaran. Jika beralih di kanan, pertambahan penawaran. Apa yang akan berlaku jika kelok itu bergerak ke kiri atau kanan? Jawab soalan aku, Ucap. Kanan! Jika akibat kelok penawaran itu bergerak ke kiri, ialah sebab teknologi itu mundur, tak canggih sangat. Harga faktor pengeluaran meningkat. Jika harga pada masa depan meningkat juga. Kerajaan tak beri subsidi. Pengeluar memaksimalkan keuntungan. Kadar cukai input meningkat. Cuaca yang buruk bagi akibat keluk itu beralih ke kanan ataupun berlaku pertambahan penawaran ialah teknologi itu meningkat. Harga masa depan menurun. Kadar cukai input menurun juga. Dasar kerajaan memberi subsidi. Harga faktor pengeluaran itu menurun juga. Cuaca yang baik dan pengeluar bermaklumatkan jualan yang maksimum. Hari ni Yusuf bercakap dengan Spiny sikit. Hari ni Yusuf tak pegang sangat Spiny sebab Yusuf penat sikit dan Yusuf berpuasa hari ni, jadi Yusuf tak ada energi sangat. Okay.